Okay, Assalamualaikum. Hari ni kita akan cast lagi. Sekarang ni nak try game one baru, Maria Japan. Okay, kalau korang nak tahu setup, korang boleh follow, like, share. Jangan lupa subscribe. Kita tengok ada hasil tak hari ni. Target sebarau lah. Kalau ada tengas naik, Alhamdulillah. Jom! Besar. Ikan lah. Kau besar ni. Besar. Dia bintik ya? Haa. Allah. Sikang. Bagi dia rehat dulu. Okay, korang tengok yang tu. Dia tak pandai mancing. Dia kumpau. Pakai minum pun kumpau. Mana ikan? Layur dia baru nak makan tu. Main top water, babe. Aku baru perasan, aku tak pakai benda ni. Alah, hang pakai pun mungkin dapat kot. Pakai minum tak dapat. Seronok je. Okey, untuk spot pertama dapat sikang seekor lah. Tapi setup ni memang cantik. Setup ni kena dengan gewang ni, cantik lah. Tapi yang ni kecewa sikit lah. Dia ni kecewa. Macam mana? Kalau lucut lagi banyak daripada strike. Pakai minum pun kumpul, tak payahlah. Dia bila tak ada buti ni tak boleh nak percaya. Okay, sekarang kita sampai dekat second spot. Kita ubah dekat spot yang sebelum ni kita kumpau lah. Tapi tak adalah teruk sangat kumpaunya. Yang ni macam biasalah. Cari sebarau. Tadi sikang dah dapat. Sekarang sebarau pula. Oh. Sini kanan cok, sikang ni. Iya. Oh, besar. Syok lah. Tara kumpau lah. Tara kumpau. Okeylah. Aku tengok dari tadi lagi, depan ni. Duk main. Nampak dia nangkap tapi tak ada lah nangkap kuat. Nangkap slow lah. Tadi lucu tepi tu. Oh. Tapi kecil. Oh. Banyak syok lah kawan. Sinking pensil ke? Sinking kau Hei, lampam. Hei. Macam mana Mega Bass dapat lampam Gila, anak tak. Okay, siapa nak lampam? Komen. Tak guna. Hai, lucu. Wih. Lampam bodoh apa. Lampam lah. Pip. Ui, karen.